kepada bonda-bonda sekalian, saya biasa adalah Presiden Persatuan Makanan Warisan Malaysia. Alright. Tahun depan kita bersama dengan Motek akan bergerak ke 5 zon seluruh negara, termasuk Sabah, Sarawak dan Terengganu Timur. Cuba buat sedap dalam mempromosikan Malaysia 9 tahun melawat Malaysia. Jadi kita dah tengok apa sikit Masri? Tengok rendang ni. Tengok gaya ikat rendang daging. Dia yang ni tak lupa air sangat sebab kita nak pakai 50. Okey, bagi. ada yang habis pilihan dan lazat. Punya nak tambah lagi. Ya. Alhamdulillah. Perniagaan yang paling menguntungkan adalah SIM card Tun Wow. Right. Menguntungkan. Yelah, lah buat saya nak cuba masuk lah. Try lah, orang kata bagus. Bagus sangat, menjana pendapatan. Ya Allah, Tuhan aku. Saya tak sangka dia orang cerita memang kena dapat duit. Saya pun tengok je main duit. Dapat duit. Baguslah Syifu Azmi kata anda nak menjana pendapatan apa ke? Join dah sini. Itu Tun Wow. Memang anda akan esok mesti wow gitu. Alright. Jangan lupa follow saya dan juga Syifu Azmi. Terbaik. Dia gini. Bila